Nukilan untuk remaja. Satu pertanyaan. Apakah yang boleh menjadikan kehidupan kamu lebih hebat? Kehidupan yang hebat bermula dengan kamu menyayangi dan menghargai diri. Kamu menerima diri anda dengan seadanya. Kamu mula belajar sejak kecil dan terus belajar untuk mengenali diri kamu. Ini adalah kerana kamu sentiasa berubah mengikut degupan jantung, sama ada secara sedar ataupun tidak. Dan setiap perubahan membawa kepada satu pengajaran baru untuk kamu. Kamu tahu bahawa kamu ni adalah unik. Kamu tidak sama dengan orang lain. Kehidupan kamu adalah hak kamu. Kamu tidak perlu membandingkan diri kamu dengan orang lain. Jika kamu lihat ada orang yang lebih baik, iaitu berjaya dan kaya, pada anggapan kamu, kamu tidak perlu berasa iri hati. Malah, kamu boleh jadikan ia sebagai model kecemerlangan untuk kamu. Jika kamu anggap kamu lebih baik daripada seseorang, kamu tidak perlu berasa bangga dan menyombong diri. Malah, ia sepatutnya menjadikan kamu lebih merendah diri dan bersyukur. Sayangilah diri sendiri. Kamu menyedari dan memperakuinya itu sepanjang perjalanan hidup ini. Yang diperoleh bersyukur, sayangilah diri kamu sendiri.